perempuan dia kena ada kekayaan sendiri. Orang perempuan kena ada aset sendiri, puan. Nampak tak? Kita walaupun husband tu provider, walaupun husband tu dah sediakan semua benda, tapi itu untuk anak-anak. Kalau apa-apa terjadi kepada husband, kita kena fikir tu. Jadi kita sendiri kena kuat. Sebab apa? Sebab anak-anak dia akan menjadikan mak dia tu sebagai role model dia. Nampak? That's why kita ni wanita ni, tangan yang menghayun buayat ini juga mampu menghayun dunia. Puan, kan? Okey. Kan? So sekarang ni puan, walaupun selalunya kalau orang duduk seremban ni puan, kan? Saya terus saja datang klinik. Tapi puan ni saya tak sabar nak jumpa, jadi saya kasih dulu link Zoom. Nanti puan kena datang ke klinik saya. Nanti kita berjalan dengan lebih rapat lagi. Okay? Alright. Sebab memang ialah kita pun bila tengok doktor kan, semangat lah rasa.